Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda was sama' binuri syamsika abada ya rabbal alamin. Ilahi anta wa taqallu atini habaka. Alhamdulillah, syukur Allah SWT dapat kita menyambung pengajian solat pada hari ini. Dan Alhamdulillah, saya rasa berbahagia kerana dapat kembali bersiaran di rumah Mama Ali yang handsome dan juga isterinya yang indah menawan, Mami Kila. Alhamdulillah, syukur. Setelah lama juga ada di rumah ni. Jadi lama dah tak makan nasi, sup, apa benda lagi macam-macam ada kat rumah ni. Allah Akbar. Dengan dessertnya, Masya Allah. Maklumlah, orangnya pandai masak. Tapi bukanlah cakap hari ni nak makan begitu, bukan, Mami. Don't worry. Saja. Semua ada, Masya Allah. Allah. Alhamdulillah, kita hari ini insya-Allah akan masuk ke muka surat 103. Dalam perbicaraan berkenaan dengan tafsir, bukan tafsir, penerangan sikitlah makna-makna dalam memaknai surah Al-Fatihah, salah satu dari rukun utama di dalam solat kita. Minggu lepas kita bercerita tentang bahawa kalau baca Fatihah tu kita kena rasa sedap, rasa happy, kerana pada setiap bacaan dalam ayat surah Al-Fatihah itu Allah Subhanahu Wa Taala jawab bacaan kita tu. Maka kalau eloknya lah bacanya itu biarlah ada tamakninah. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Tak berlagu tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Macam bicara macam tu dah. Maksudnya sebagaimana minggu lepas saya sebut, jangan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka. Gitu. Jadi kalau kita baca gitu boleh juga, tapi malaikat kiri kanan tu tengok dia ni kecil besar je aku tengok. Kelasing sekali. Hey, tahukah kau bahawa kau sedang berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Bicara ke? Iyalah. Kau tak baca hadis ke? Gitu. Mana dia hadis? Yang itulah yang kita bacakan pada minggu lepas. Bahkan hadis itu hadis sahih, hadis riwayat Muslim, iaitu ku bahagikan, katanya. Ini hadis kursi. Allah SWT kata ku bahagikan. Al-Fatihah itu kena dua bahagian. Satu di antaraku dan hambaku. Jadi dia kata bagi hambaku apa yang diminta, satu pujian, satu baginya apa yang diminta. Jadi Allah Ta'ala tu menjawab bacaan kita sebagaimana yang minggu lepas, iaitu dia kata bahawa kita iaitu ketika aku membaca Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin, Allah berfirman, hambaku memujiku. Kemudian kita baca Ar-Rahmanir Rahim, hambaku
mengulangi pujian untukku. Ada setengah riwayat dia terjemahkan hamba-Ku memujaku. Puji dan puja, gitu. Ketika hamba-Ku membaca Maliki Yaumiddin, Allah Ta'ala menyatakan hamba-Ku datang mengagungkanku. Sesekali Allah Ta'ala berfirman, hamba-Ku telah menyerahkan urusannya kepadaku. Jadi maknanya ada conversation lah. Itu poinnya, iaitu dia menjawab. Itu sudah kita baca pada minggu lepas. Kemudian masuk kita muka surat 102 pun sudah kita baca, iaitu kalau kita tengok pada footnote tu, Maliki Yaumiddin boleh dibaca dengan Maliki Yaumiddin dengan dua harakat pada ma tu. Dan juga ada pembacaan yang tidak memanjangkan, terus sahaja kepada Maliki Yaumiddin. Kedua-duanya itu dibolehkan. Adapun bacaan Maliki Yaumiddin mengikut qiraat Imam Asim, Kisai, Khalaf dan juga menurut banyak sahabat dan tabi'in. Pandangan menyatakan bahawa bacaan dengan dua harakat Maliki Yaumiddin, dan kita ni Imam Asim kan mazhab bacaan Quran kita kan, Imam Asim. Sedangkan Maliki tidak memanjangkan, baca biasa saja dengan satu harakat menurut qiraat Imam Abu Darda, Ibnu Umar dan juga banyak sahabat dan tabi'in yang lain. Ini berbeza pada surah An-Nas yang harus dibaca pendek. Tetapi dalam Fatihah boleh dibaca begitu. Dua-dua boleh. Kalau kita tengok Habib Umar, kalau dia datang sini, dia baca dua-dua. Rakaat pertama dia baca Maliki Yaumiddin, rakaat kedua nanti dia baca Maliki Yaumiddin. Artinya dia ambil kedua-duanya. Boleh begitu. Jadi orang pun tahu bahawa ada dua qiraat, dua-dua boleh. Jadi kalau orang tak tahu, dia kata Habib Umar tu baca salah lah. Dan ramailah orang kata gitu. Awal-awal dulu. Tak apalah, biar dia buka, orang nak cakap, memang banyak orang nak cakap. Tapi kemudiannya bila orang cakap salah tu, maka dibahaskanlah oleh para ustaz-ustaz, alim ulama' bahawa menyatakan bahawa boleh Maliki Yaumiddin. Barulah terbuka ilmu. Dan kerana itu, muka surat 103 ya, insyaAllah. Dan itu sendiri pada awalnya bukanlah pujian kita. Kerana kita memujinya, yakni Allahnya itu kembali kepada Allah dengan kalimat yang telah dia firmankan. Artinya siapa yang puji? Dia. Ini tekan sendiri, segala bakul, segala lift, segala dunia itu adalah Allah Ta'ala punya. Ya. Jadi kita tak boleh nak cakap begitu pada Allah Ta'ala, sebab itulah dia yang layak dipuji. Cumanya dia itu mengajarkan kepada kita, dia yakni Allah Ta'ala mengajarkan kepada kita bagaimanakah cara terbaik untuk pujinya. Gitu. Kalau harapkan kita tak tahu, maka dia, yakni Allah mengajarkan kepada kita melalui suratul Fatihah. Dan hal ini biasa. Sebenarnya, kalau kita faham, apa-apa pun pujian kita kepada Allah Ta'ala, yang memberi ilham itu adalah dia. Yakni Allah Ta'ala. Memberi ilham itu dia. Maka di saat kita membaca amalan-amalan dengan rasa pujian tu, sebenarnya itu dalam state terbaik, yakni kita puji kepada yang paling layak dipuji. Tahulah kita ketika itu Allah SWT telah mempermudahkan lisan kita untuk puji dia. Lisan kita duduk dalam keadaan yang terbaik, terwangi, terbagus. Begitu. Jangan kita perasan bahawa, ya Allah, saya telah memuji engkau, ya Allah, kasihlah pada saya sedikit. Bukan begitu. Allah Ta'ala tu yang membenarkan kita puji dia dalam keadaan dia yang memberi ilham untuk puji dia. Tu kalau orang faham.
Malulah nak minta apa-apa. Sebab dari dia juga kan, dari Allah Ta'ala juga kan, puji-pujian tu semua. Di saat engkau berkata Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Allah SWT berfirman, hambaku menyanjungku. Ya, kalau begitu keadaannya pada surah Fatihah ni kita boleh masuk terus. Yang pertama sekali, dengan baik-baik ya, bila kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Kata tuan guru saya dan tuan guru ramai pada kita ni, iaitu tuan guru Syekh Jahid, dia kata, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita pun tahu Ar-Rahman itu adalah rahman kepada seluruh makhluk, namun Ar-Rahim itu hanyalah untuk hambanya yang Islam, yang Muslim, yang mukmin, apatah lagi muhsin. Maka dia kata, terus gunakan peluang kita apabila membaca Ar-Rahim itu dengan memunajatkan harapan kita untuk diminta rahmat dan rahim dari Allah Ta'ala. Jangan hanya sekadar baca. Kalau kita selalu train, kita pun dah tahu apa yang kita nak cakap. Jadi kita tak pergi fikir lagi. Awal-awal memanglah fikir-fikir. Nak cakap apa Bismillahirrahmanirrahim. Cakap apa pada Allah Ta'ala. Mesti fikir-fikir. Tapi kalau sudah tahu, sudah biasa, maka terus cakap, Ya Allah, dengan sifat rahim kau, Ya Allah, kesiankanlah pada saya, hamba. Nak cakap kesian ke, nak minta apa-apa pun, minta ketika itu dengan sifat rahimnya Allah Ta'ala. Terus gunakan. Jangan lepaskan peluang. Kerana Allah Ta'ala, bila kita menyebut sifatnya itu, dia datang rasa malu. Dia pula malu. Maha malu Allah Ta'ala, dia pula malu. Sebagaimana kisah seorang fulan, seorang lelaki yang ungkalul lazi, melampau dia semasa dia hidup dunia tu. Artinya jahat dia. Dia ada anak, bila dia meninggal, maka orang pun tahu dia duduk di tempat, ada orang soleh cakap dia ni kalau keadaan gini ni biasanya duduk di tempat yang duka. Dan orang tu mimpi dia tu disiksa di alam barzakh. Dalam beberapa hari kemudian, seminggu lah gitu, tak lama, dia mimpi balik kepada orang itu sedang berada bersenang lenang di tempat orang bahagia. Lalu dia pun bertanya kepada orang lelaki itu, kenapa, macam mana kemarin engkau duduk bahagian orang duka, sedang diseksa, hari ini bersenang lenang di bahagian bahagia? Dia kata, memang betul saya ni banyak salah dengan Allah Ta'ala. Tapi nak jadikan cerita, rezeki saya, anak saya tu, bila aku mati ni, dia rasa macam menginsaf ke diri dia. Insaflah tengok bapak dia mati. Rupa-rupanya pendekar 7 petala langit pun mati juga bapak aku. Contohnya gitu. Maka dia pun enroll masuk ngaji Quran. Di saat pertama kali dia membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka Allah Ta'ala kata, wahai malaikat, aku malu terhadap anak si fulan, dia baca namaku dengan Ar-Rahmanir-Rahim, sifat pemurah dan pengasih aku. Macam mana aku nak hadapi dia cakap aku pemurah pengasih, aku sedang seksa bapak dia? Tak jadi. Katanya, mimpi orang ni, dia kata, wahai malaikat, segala hal aku yang punya. Atas dasar dia sebut namaku dengan memujiku begitu, pindahkan bapak dia. Duduk di tempat yang sesuai dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Artinya dia malu. Itu Allah SWT. Jadi sebab itulah aku ini berada di tempat bahagia, barakatnya anakku ngaji Quran. Mudah-mudahan kita ni, yang Allah Ta'ala rezekikan kepada kita,
Bukan hanya cakap Bismillahirrahmanirrahim, tak tahu berapa ribu kali dah baca Bismillahirrahmanirrahim, tak tahu berapa ribu kalikah sudah membaca ayat-ayat Al-Quran, tak tahu berapa kalikah kita telah mengkhatamkan Al-Quran itu. Mudah-mudahan itunya menjadi asbab untuk peningkatan maqam dan darajahnya ibunda dan ayahanda kita. Gitu. Tapi kalau kita tak ada rasa begitu, rasakanlah para jamaah sekarang. Bila kita membaca Al-Fatihah, baik di dalam solat atau di luar solat, baca Bismillahirrahmanirrahim tu, terus ada perasaan tu. Orang paling utama tu adalah ayahanda bonda kita. Ya Allah, aku ni baca Ar-Rahman Ar-Rahim engkau, ya Allah. Tingkatkanlah darajah dan makam ayahanda dan bonda aku, ya Allah. Kesian dia, sebagaimana dia sayang sekali pada aku ketika aku masih kecil. Ketika aku masih dah besar, fahamlah aku ni macam-macam. Masa aku masih kecil. Tak gitu kan? Tak ada. Jadi biar ada tu. Tahukah para jemaah sekalian, saya kan ngaji Quran dengan bapa saya. Dari alif bata muqaddam tu sampailah kepada khatamul Quran. Dan juga menghafal beberapa surah pun dengan bapa. Terkhususnya Yasin. Jadi saya kalau saya baca Yasin tu, saya Rabitoh, orang sebut Rabitoh, tariqah Rabitoh qalb, Rabitoh hati. Saya rasa macam ada je bapa saya tengah dengar saya baca Yasin tu setiap pagi tu lah. Tu. Dan saya rasa bahawa jasa dia tu besar sekali lah, bukan hanya Yasin lah, seluruh Al-Quran tu. Jadi sentiasa ada rasa gitu dengan bapa. Itulah maksud saya tu, bila gitu tu, kalau orang tu baca Bismillahirrahmanirrahim, rasa gitu saja dengan bapa dia pun, Allah Ta'ala dah angkat bapa dia. Apatah lagi kalau kita terus-menerus ada munajat kita dengan Allah Ta'ala, ya Allah, jasa bapa saya ni, ya Allah. Gitu. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan. Siapa-siapa sajalah. Jadi maksudnya Tuan Guru dia cakap bila baca Bismillahirrahmanirrahim, pada Ar-Rahim tu tangkap terus. Tangkap terus sifat Allah Ta'ala yang Ar-Rahim itu. Mintalah terus, munajat terus. Ni kan cerita bicara. Ni kan cerita adalah conversation dengan dia. Jangan baca kosong. Bukan baca ni, tengah cakap. Tu perasaan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala rasa puji, terima kasih ya Allah, Tuhan sekalian alam. Maka Allah Ta'ala akan berkata, Hamadani abdi. Ni dia hambaku datang dan memujiku. Artinya dia jawab. Puas hatilah. Maksudnya kalau bahasa kita tu, puas hati hambaku datang. Kenal dia pada saya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi kita ketika itu patutnya, kalau orang banyak zikir, jadi biar dia serap dalam segenap daripada jantung dia, hati dia, segenap urat saraf di seluruh tubuh badannya, zahir dan batin, duduklah dengan Allah Ta'ala. Bukan hanya lidah aja tu yang puji Allah Ta'ala tu. Biar dari hujung rambut ke hujung kaki, zahir dan batin memuji Allah Ta'ala. Biar boleh ambil bahagian. Allah Ta'ala Maha Tahu. Biar pergi semayang tu dengan jiwa seluruhnya. Bukan hanya pada lisan. Kalau lisan ajalah yang dapat bahagian. Ni biar seluruh badan tu rasa saya dan segenap kerajaan-kerajaan yang berada di tubuh badan saya ini, kerajaan kepala, kerajaan tangan, kerajaan ni dia ada enjin dia sendiri. Kalau kita belajar anatomi tubuh badan manusia tu, pada satu sel tu ada macam ada city gitu, ada kota, ada tasiknya, ada pokoknya, sel-sel tu. Enjin utamanya namanya mitokondria.
Percaya cuba Google. Saya tahu lah. Saya belajar. Tapi tak lulus jadi doktor. Ada. Tak pandai. Marilah dia bikin fat fasting tu, ada belajarlah sikit pasal sel-sel ni. Gitu dah. Jadi maknanya kita faham. Biar ada rasa gitu. Ya betul-betul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Betul-betul puji kepada Tuhan sekalian alam. Rabb. Jadi Alhamdulillah. Tengok Allah Ta'ala Perhati ya. Jemaah perhati ya. Dia buat. Bukan dia buat. Tutur kata dia tu. Wahyu dia tu sempurna. Sempurna. Jadi Alhamdulillah dia datangkan dengan perkataan Rabb. Kalau kita belajar tauhid sikit, Allah Ta'ala ni dia ada dua sifat utama. Uluhiyah, tauhid uluhiyah dengan tauhid rububiyah. Tapi dia sebut sini bukan ilah. Kan kita sebut apa Allahu la ilaha. Tu, ilah tu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sebab tu dia datang dengan al-hayyu al-qayyum. Sifat keagungan dia tu. Berdiri dengan diri sendiri. Maknanya hebat dia. Bila datang hebat gitu, maka dia sebut ilah. Tapi di sini dia bicara dengan Rabb. Rabb tu apa? Rabb ni beza dengan ilah. Rabb ni adalah kalau kita nak bayang mudah sifat keibuan lah. Kita ni paling baik dengan kita kenal sifat ibu. Tapi Allah Ta'ala tu tentu sekali lah, berjuta kali lah lebih rahmat daripada ibu. Tapi mudah fahamnya sifat ibu. Macam mana rahmat seorang ibu tu? Gitulah. Kalau anda dalam kehidupan anda yang baik dengan anda tu bapa. Bapa ambil sifat ibu. Contoh, ibu dah meninggal ke, dah tak ada ke, ataupun ibu dia itu mak dara. Kenapa kau datang sini? Pergi kau dari sini. Ibu macam gitu. Jadi bapa yang baik contohnya. Bapa tu betul. Bapa lah. Tak kira lah. Poinnya yang anda boleh kenal rahmat. Rabb ini begitu. Kalau ilah itu adalah sifat-sifat raja. Raja, general, gitu. Yang main, tengok tengah berdiri dengan siapa ni. Raja yang maha hebat, maha mengetahui, Punisher. Macam-macam. Gitu perasaan kalau ilah. Tapi dia sebut di sini Rabb. Maka sepatutnya kita ada perasaan yang kita ni nak bual secara intim. Belas kasih dengan Allah Ta'ala. No wonder dia start dengan Ar-Rahmanir Rahim. Dahlah Ar-Rahmanir Rahim. Rahim. Dia datang dengan Alhamdulillahi Rabb. Faham kita Allah Ta'ala tu dia nak bicara baik-baik dengan kita. Lemah lembut dengan kita. Tu. Jadi kita pun pasanglah perasaan tu. Jadi biar kita ini bertenang dengan Allah Ta'ala. Sebab tu dia kata Hamidani abdi. Dan dia perkukuhkan lagi dengan ayat yang berikutnya. Ulang lagi. Apa ayat berikutnya? Ar-Rahmanir Rahim. Sekali lagi dia ajarkan kepada kita sebut Ar-Rahmanir Rahim. Banyak-banyak surah Fatihah dia ambil sebagai rukun, mesti kena baca. Sebab apa? Sebab memang Allah Ta'ala nak kasih rahmat pada kita. Sudahlah, solat pula baca Fatihah. Fatihah tu pesen apa? Ni pesen Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabb. Rabb tu artinya kasih sayang dah. Ulang lagi sekali. Ar-Rahmanir Rahim. 3 layer punya kasih sayang cinta pada Allah Ta'ala. Tak jatuh hati lagi kita dengan Allah Ta'ala.
baik dia tu. Artinya engkau macam mana sekalipun, kalau engkau datang sudi untuk berdiri depan aku dan engkau baca Fatihah dengan pahaman gini, wahai hamba-Ku, kalaulah dosa-dosa engkau dari bumi memenuhi langit, ku ampunkan. Kalau engkau mahu kembali pada aku, kau puji aku dengan kepahaman engkau begitu, engkau ku ampun, engkau ku belas kasih. Untunglah kita. Tak untung gitu para jemaah. Tu perasaan. Jadi sedap semayang ni. Sedap. Berada dalam belas kasih Maha Pengasih. Sedap. Tak ada takut. Ar-Rahmanir Rahim. Biar ada rasa gitu. Kau puji. Sikit baguslah tu. Kalau kita gagah dalam berzikir, jadi macam-macam lapis lagi Allah Ta'ala boleh kasih pada kita pada pemahaman ini. Ar-Rahmanir Rahim. Jangan bimbang. Kita kalau ada Allah Ta'ala pada diri kita, pada hati kita, dan katanya Tuan Guru, kalau kita itu dapat hakikat Bismillah, Allah ni ada dalam zikir kita, zahir batin kita, don't worry. Puji dengan sebetul puji ya para jemaah. Puji dengan sebetul puji. Jangan hanya baca. Beza di antara baca dan puji. Beza di antara baca dan zikir. Puji dalam bentuk betul-betul zikir memaknai dengan betul-betul merasai. Orang macam-macam. Kita pun macam-macam juga. Allah Ta'ala sanggup ampun. Macam-macam lah. Orang bunuh orang, 99 orang, rapat 100. Allah Ta'ala ampun. Orang yang dikatakan sebagai pelacur, kasih minum air kepada anjing, Allah Ta'ala ampun. Kita mungkin kita ada hal lain yang lebih berat, tapi tak kisahlah macam mana pun. Kalau kita betul-betul mendatangi Allah Ta'ala dengan perasaan begini, maka Allah Ta'ala ampun. Hal ini sudah disebutkan dalam kitab Solat Serasa Mi'raj ini pada tajuk-tajuk yang sebelum pada ini. Katanya Habib Ali, kalau kita mendatangi solat itu dalam keadaan betul-betul nak berkasih dengan Allah Ta'ala, maka dia akan ampunkan semua. Kan ada kan? Ada tajuk yang sebelum pada ini. Mana? Kemudian ayat yang berikutnya, Maliki Yaumiddin. Dialah yang menguasai hari pembalasan. Maliki Yaumiddin. Di sini ramai orang bergetar hatinya. Maliki Yaumiddin. Kerana merasai muraqabah ahadiyah, iaitu merasai kehebatan Allah Ta'ala kerana sedikit dia jentik di sini, dia cuit bahawa ingat suatu waktu nanti dia akan datang dengan sifat tu di Yaumul Mahsyar. Ada tegas, ada qahar dia tu, sifat pemaksa.
Jadi kita, kalau kita faham Maliki Yaumiddin ni, tidak ada yang dapat menolong kecuali Nabi Muhammad SAW lah. Tapi tak apa, sebab kalau orang bertorikah tu, setiap hari dia taubat, setiap hari dia inabah betul, kan? Masa bila? Tawajuh. Nah, kan sudah saya terangkan kan? Kita ni kalau ahlu tariqah, tawajuh tu 25 kali tu paling kurang, atau 70, kita ambil dengan 70, apatah lagi perasaan taubat kita ketika itu. Satu. Dan kedua adalah minta ampun selepas minta ampun pada Rabitah kiamat. Dia tiap hari minta dengan perasaan, dengan taubat terpimpinnya begitu. Maliki Yaumiddin. Walaupun gentar, tapi tak apa. Tiap-tiap hari minta. Tanda minta, kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karramallahu wajhah, tanda seseorang itu boleh berdoa minta, itu artinya Allah Ta'ala nak kasih. Jadi jangan bimbang. Yang bimbangnya adalah kalau tak minta. Kalau selagi boleh minta tu, artinya insya-Allah, don't worry. Don't worry pasal Allah Ta'ala nak kasih ke tidak, itu kerja Allah Ta'ala. The fact that engkau diizinkan untuk minta, Allah Ta'ala itu dengan maha rahmatnya akan memberi. Boleh kat situ? Walaupun iyyaka na'budu, walaupun Malik Yaumiddin itu adalah ayat yang agak menyeramkan, tapi kalau saya kata memang seram, tapi telah dilapik oleh Allah Ta'ala pada siapa yang faham dan memaknai dan merasai pada 3 ayat di awalnya, maka insya Allah dia selamat. Kan pada ayat Rahim pada awal tu, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Cuma datang ayat ini Maliki Yaumiddin. Saya kata biarlah untuk orang lain. Kalau untuk saya husnudzan dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala insya-Allah tetap berlaku baik pada saya. Biarlah apa orang panggil perasan pun. Sebab kita dah baca 3 ayat awal tu. Oleh kerana itu, apabila kita membaca iyyaka, hanya kepada engkau. Iyyaka tu adalah hanya kepada engkau. Tak ada yang lain. Na'budu, saya menyembah. Dia sebut kat sini, hendaklah dengan ucapanmu iyyaka na'budu, hanyalah kepadamu kami menyembah, itu engkau merasakan kemurnian tauhid terhadapnya dalam hatimu, bahawa memang la ma'buda illallah. Itu kan kita belajar kan dalam la ilaha illallah, la ma'buda illallah, ma'bud. Itu maksudnya tidak ada yang disembah melainkan Allah. Iyyaka na'budu. Saat engkau membaca dan menghadirkan makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanyalah kepadamu kami menyembah dan hanyalah kepadamu kami memohon pertolongan, sesungguhnya engkau tengah menaiki darajah yang tinggi. Engkau tengah merasakan makna adab yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Baca dulu. Panjang ni. Syarah berkenaan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ucapan kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sama sekali tak dapat dimaknai bahawa kata-kata iyyaka na'budu dipisahkan dengan kata-kata iyyaka nasta'in. Dia datang bersekali. Kerana itu, saat mengucapkan di antaranya itu, kita juga mengiktikadkan bahawa hanyalah kepadamu, yakni Allah, kami menyembah dan hanyalah kepadamu kami memohon pertolongan. Termasuk pertolongan dalam ibadah kami pun hanyalah kepadamu kami memohon pertolongan. Dan hanyalah kepadamu kami menyembah dalam permohonan kami meminta pertolonganmu di pelbagai urusan, dalam urusan kami dan berbagai perkara dalam hidup dan mati kami. Habis itu dulu. Kita ini kan tak ada daya upaya. Kena faham kat situ dulu. Kita ini tidak ada. Kan katanya Jalaluddin Ar-Rumi tu, dia kata, saya ni siapa? Saya, yang tinggal pada saya hanyalah nama. Siapa? Nama je lah. Yang lain tu semua Allah. Semua itu adalah menunjukkan, hanya menzahirkan kekuasaan Allah. Nama saya tu pun nama lah. Yang lain, pada daya upaya saya, tangan saya, kaki saya, wajah dan sebagainya, itu semua adalah milik Allah Ta'ala. Kalau tak ada nama, tak tahu siapa kan. Jadi kita tu ditandai dengan nama aja. Itu maksudnya Jalaluddin Ar-Rumi. Jadi kita tu tak ada apa-apa, kena duduk situ dahulu. Sebab itu jalan Thariqah ni, di saat engkau tiada, benar-benar merasai tiada, maka benar-benarlah ketika itu ada. Maka barulah muncul yang sebenarnya itu, yang ada itu. Yang ni Allah Ta'ala. Di saat kita ada rasa ada, kita ni ada, ketika itu terhijab kita dengan adanya Allah Ta'ala. Tak dapat kita lihat. Pada apa yang kita ada tu, kita tak dapat lihat Allah Ta'ala. Contoh, kalau kita rasa kita buat kerja kerana kita ada tenaga kan, di situ kita hilang Allah Ta'ala, bahawa yang kudrat tu sebenarnya Allah. Ketika kita angkat ada kotak ni kecil, ada tenaga ni, pegang. Kalau kita ada rasa tenaga ni, ketika itu kita hilang daripada rasa bantuan Allah Ta'ala yang menggerakkan tanganmu dan boleh, tangan ni boleh kacip barang ni. Kalau orang stroke, tak ada tenaga. Ketika itu dia betul-betul nak angkat tangan pun dia rasakan bahawa barulah tahu kekuatan Allah Ta'ala. Ketika tak ada lah. Ketika tidak berupaya, barulah rasa Allah Ta'ala. Jadi sebelum pada Allah Ta'ala didik dengan keadaan begitu, ada baiknya kita kosongkan jiwa kita daripada apa-apa yang kita ada rasa ada. Hanyalah bersandar kepada wujudnya dan keupayaannya Allah Ta'ala. Itulah. Jadi bila kita sebut iyyaka na'budu, dan hanya kepada engkau aku menyembah, wa iyyaka nasta'in, sembah tu pun dengan kudratnya Allah Ta'ala, puji pun dengan keadaan Allah Ta'ala yang mengajarkan kepada kita dan mengizinkan kita. Ada kan hadis kursi kan menyatakan bahawa, wahai hamba-Ku, engkau tidak akan dapat menyebut namaku dan memuji diriku kecuali apa yang aku izinkan. Arti kata,
Bukan datang dengan kita sendiri. Adanya upaya dan keizinan Allah Ta'ala. Sebab itu kita kena syukurlah kalau kita dapat amal ibadat ni, artinya dalam keizinan Allah Ta'ala. Tapi izin tu beza. Apa maksud beza? Contoh, Allah Ta'ala firman, Innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang munafik itu, mereka cuba-cuba untuk trick Allah. Tipulah kita kata. Wa huwa khadi'uhum. Tetapi sebenarnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Mana mungkin nak trick Allah. Allah Ta'ala Maha mengetahui kan? Sifat orang munafik, wa idza qamu ila salati qamu kusala. Bila dia berdiri untuk bersolat, dia berdiri dalam keadaan malas. Apakah dia tak semayang? Semayang. Semayang. Semayang, tetap semayang. Apakah kalau dah semayang tu dia tak baca Fatihah? Baca. Tapi setahap mana dia baca? Tu dia. Izin tu tetap ada, tapi ada level-levelnya. Sekarang kita belajar ni, nak memahami Fatihah ni, Allah Ta'ala sedang mengizinkan kita untuk meningkatkan kepahaman kita terhadap Fatihah itu, agar kita baca paling tidak dengan ada unsur-unsur ma'rifatullah. Puji dia tu dengan rasa makrifat kepada Allah Ta'ala. Pengenalan yang sebenar pada Allah Ta'ala. Bukan hanya sekadar baca saja. Kalau tak, kita akan baca saja. Allah Ta'ala firman lagi, wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'unan nas. Kerana mereka itu tidaklah mereka bersolat melainkan nak tunjuk pada orang. La yazkurunallaha illa qalila. Ini ada seram sikit. Tidaklah mereka itu berzikir kepada Allah Ta'ala kecuali sedikit sahaja. Bukan tak zikir, orang mereka zikir. Tetapi mereka zikir sikit sahaja. Orang akhir zaman ni bahkan tak berzikir. Berat lagi. Bahkan tak berzikir. Yang berzikir pun membaca zikir, bukan benar-benar berzikir. Itu perlu difikirkan tu. Kita zikir, kita baca zikir ke kita zikir betul dalam hati kita? Ke baca? Ke jadi burung kakak tua? Itu isu dia. Sebab itu kita kata perlu memaknai dengan betul, faham dan merasai di dalam segenap jiwa sanubari kita. Kerana seseorang hamba itu, kalau dia benar tunduk menjadi hamba dan dia sedar diri dia itu hamba dan menghambakan diri dia kepada Allah Ta'ala, maka ketika itu, maka dia dalam pertolongan Allah Ta'ala. Faham kan? Ramai orang semayang tapi dia tak semayang. Ramai orang berdoa tapi dia tak berdoa. Ramai orang beribadat tapi dia tidak beribadat. Sudah saya sebutkan sebelum pada ni. Maksudnya, ramai orang sembahyang hanya tonggang-tonggik sahaja, tapi sebenarnya hatinya tidak ada. Tak jadi. Sebab Allah Ta'ala kata, aqimis salata li zikri. Kan? Aqimis salata li zikri. Aqimis salata li zikri. Jadi kalau tak ada zikir, tak jadi. Tak semayang lah orang tu namanya. Hanya semayang pada rukun fikih. Tapi sebenar-benar dia tidak solat. Kerana Allah Ta'ala memandang pada hati. Sedangkan dia tidak menundukkan jiwanya betul-betul pada Allah Ta'ala. Lari ke mana dah tak tahu. Cuba perhatikan pada surah Taha tu. Ayat berapa tu Ayat awal lagi tu. Surah Taha tu dia bermula dengan, kalau dalam Quran, sebelah kiri pun dah half page. Kemudian cerita sikit, cerita tentang Nabi Musa.
yang pergi ke Al-Wadi Al-Muqaddasi Tuwa. Bila dia pergi ke lembah Tuwa tu, kemudian dia dengar suara. Maka tengok dia cakap, siapa ni dalam hati dia tu? Maka Allah Ta'ala tu pada page yang berikutnya tu, Allah Ta'ala kata, innani anallah. Sebab kejadian tu pada waktu malam. Tu pertemuan pertama di antara Nabi Musa dan juga Allah Ta'ala dalam dengar cakap tu. Dia kan kalimullah kan, boleh berbual kan. Maka Allah Ta'ala kata, innani anallah. Sesungguhnya saya, nama saya Allah. Kan maknanya orang kan kalau introduce kan, sebut nama kan. Macam mana cara introduce? Bond. James Bond. Contoh. Kan perkenalkan nama. James Bond. Tu orang putih. Kalau Melayu, J. Bond. Artinya, dengar suara gitu di tengah-tengah malam tu, dekat pokok tu, siapa ni? Hey Musa, don't worry. Innani anallah. Aku ni Allah. Aku polong. Innani ana Allah. Tu jelas. Ayat yang sama dia sambung Allah. Allah tu siapa? Kalau kita timbul perasaan gitu. Tu baca ayat surah Taha tu. Allah tu siapa? Allah Ta'ala sambung ayat itu. La ilaha illa ana. Tak ada Tuhan melainkan saya. Oh, Tuhan rupa-rupanya ni. Tidak Tuhan melainkan saya. La ilaha illallah tu lah. La ilaha illa ana. Okey, Allah. Jadi, Tuhan tu nak kena buat apa dengan Tuhan? Fa'budni. Maka hendaklah engkau ibadat sembah aku. Macam mana cara beribadat? Sambung ayat tu sikit lagi. Wa aqimis solah. Dan dirikanlah solat. Tapi solat untuk apa? Li zikri. Jelas. Word by word tu. Dia bercerita tu Allah Ta'ala tu. Fa'budni. Cara macam mana? Aqimis solah. Tapi solat tu untuk apa? Li zikri. Untuk ingat pada saya. Jadi berapa ramai orang sekarang yang berzikir, yang ingat Allah ketika dalam sembahyang. Kita hidup di akhir zaman. Di mana pada akhir zaman ini orang tak belajar tentang zikir. Cara berzikir macam mana. Dalam kitab Baharul Mazi, kitab hadis Imam Tirmizi menceritakan tentang perbicaraan di antara dua orang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Sayyiduna Abu Zar Al-Ghifari. Abu Zar Ghifari ini satu kali dia diziarahi oleh seorang sahabat yang lain, juga sahabat Rasulullah SAW dan perawi hadis, nama Ubadah bin Samit. Sayyiduna Ubadah bin Samit. Kata Sayyidina Abu Zar, dia kata, wahai Ubadah, engkau tahu tak? Dalam banyak-banyak ilmu, rupanya para sahabat pun suka main teka-teki. Tapi teka-teki dia bukan macam kita lah. Ya, Kak Rosiah kan? Bukan macam kita lah. Kita ni apa benda teka-teki. Dalam banyak-banyak ilmu apa yang Allah Ta'ala tarik terlebih dahulu? Angkat sedikit demi sedikit. Maka Sayyidina Ubadah kata, Wallah, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Tak tahu aku. Cuba engkau cerita. Maka dia kata, Rasulullah SAW bersabda, yang pertama ditarik itu adalah ilmu khusyuk. Ilmu khusyuk. Khusyuk tu apa? Khusyuk itu adalah meletakkan Allah tu dalam jiwa sanubari dia dan seluruh tubuh badannya. Khusyuk. Khasya'a, tenang hatinya. Bukan kerana tenang kerana apa? Kerana Allah. Kalau kau panjang umur, wahai Ubadah,
suatu waktu nanti engkau akan hadapi. Engkau pergi semayang di satu tempat orang bersolat, masjid, dari imam ke makmum paling belakang, seorang pun tak khusyuk. Dan ini sudah dipertuturkan 1500 tahun dulu. Boleh jadi hal ini telah berlaku. Ya, telah berlaku. Malahan orang tak semayang pun. Nak khusyuk celah mana? Semayang pun tidak. Berat lagi. Bukan satu orang tak semayang, satu kampung tak semayang. Bukan satu kampung tak semayang, satu daerah, satu negeri, satu negara tak semayang. Ingat tak cerita tentang, saya dah kita kisahkan tentang kenapakah Bosnia itu dibantai oleh Serb. Punishment dari Allah Ta'ala. Kan? Kamu pernah dengar? Abang ipar saya yang sulung tu, dia itu adalah auditor bawah MINDEF, Ministry of Defence. Bila pergi ke sana, dia kata, bila musim sejuk, di samping kayu-kayu api, ranting-ranting kayu dibakar dalam nak menaikkan ungun api, antara yang dibakar tu adalah Al-Quran. Mereka tak tahu tu Quran, kitab suci. Islam tu. Bosnia, Islam lah. Dia ingat tu buku biasa. Jadi tak ada buku ni ada ni. Begitu sekali ditinggalkan. Bila tu? Berapa tahun? Perang Bosnia tu, 20 tahun dulu. Lebih kurang. Memang macam mana tu gitu? Lepas tu ada reporter-reporter dari TV3 orang Islam kan masa tu pergi. Masuk waktu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh dia cakap. Lokal. Kita macam pernah dengar ini, alunan syair ni. Artinya tak semayang. So, maknanya, bukan kata semayang tak khusyuk, tak semayang terus. Dan itu sudah berlaku. Zaman sekarang? No wonder. Tak pelik ya, kalau orang semayang tak kenal khusyuk. Dari imam sampai ke makmum belakang. Tu yang diberitahu oleh Abu Dhar kepada Sayyiduna Ubadah bin Samit. Jadi, tak kenal diri sebagai hamba dan tidak mengetahui tentang hakikat kehambaannya, tidak mengetahui tentang Allah sebagai Tuhan dan sifat ketuhanannya. Maka kalau gitu, tidak terbentuk Iyyaka na'budu. Lalu bagaimana nak mendapat al-ma'unah, isti'anah daripada Allah Ta'ala, pertolongan dari Allah Ta'ala? Tak jadilah. Jadi apabila kita membaca Iyyaka na'budu, itu rasakan betul-betul bahawa aku ni, ya Allah, tidak akan melakukan solat ini dan segenap daripada amalanku yang lain. Kan dah sebut tadi dalam doa iftitah, inna salati wa nusuki, sesungguhnya solat saya dan segenap daripada ibadat saya. Ini ayat Quran ni sebenarnya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu adalah potongan ayat Quran. Jadi betul-betul diulang lagi pada Iyyaka na'budu. Tidak, saya lakukan ibadat ni hanyalah untuk Engkau ya Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkaulah aku memohon pertolongan. Minta tolong tu dengan Allah Ta'ala dulu. Sebab itu Allah Ta'ala kata, wasta'inu bis-sabri was-salah. Cara engkau meminta pertolongan dengan Allah Ta'ala itu bila menghadapi masalah, kegawatan apa-apa pun, bis-sabri, hendaklah engkau dengan sabar terlebih dahulu, tenang. Kemudian was-salah, datang dengan sembahyang dulu. Dan juga doa.
Ironi orang sekarang, dia kalau hadapi masalah, dia pergi kepada sesama makhluk terlebih dahulu. Barulah dia ngelah, sekali tak boleh buat apa, barulah angkat tangan minta pada Allah Ta'ala. Terbalik dalam arahan Allah Ta'ala pada Quran. Contohnya adalah pada kisah Sayyidina Nabi Muhammad SAW dengan seorang sahabat yang anaknya telah diculik. Tu. Jadi diculik oleh perampok, anak lelaki diculik. Ini sudah saya ceritakan banyak kali ya. Dan kemudiannya isteri dia kata, bang, pergilah jumpa dengan Rasulullah SAW, minta bantuan. Mungkin ada sahabat-sahabat boleh bantu ke, ambush ke macam mana. Jumpa dengan Rasulullah SAW, lepas isyak Rasulullah SAW kata, balik bilang kepada isterimu dan hendaklah supaya sabar, tenang artinya. Yang kedua, hendaklah bertaubat, minta ampun dengan Allah Ta'ala, dan seterusnya hendaklah engkau terus menerus membaca zikir la haula wala quwata illa billah. Tak ada daya upaya melainkan hanyalah dengan berdamping dengan Allah. Itu maksudnya la haula wala quwata illa billah. Billah tu artinya berdamping dengan Allah. Bukan terjemahannya tidak ada daya upaya melainkan dengan Allah. Dengan tu siapa dengan? Kalau kita terjemah dengan Allah, artinya kita rasa bahawa Allah lah punya kekuatan, tapi tak datang ke kita. Bukan dengan Allah, kecuali dengan berdamping dengan Allah. Antara maksud billah ini adalah na'bud. Dia kena ibadat dengan sebenar-benar rasa ubudiyah, rasa-rasa kehambaan. Itu. Jadi sahabat tu kan berzikir la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala, dari isyak tu sampai rapat ke subuh. Macam mana tu? Bini dia tu tak ada pula kata suruh zikir. Nabi Muhammad suruh kita zikir, gitu aja. Tak ada ke hantar pasukan ke apa, pergi ambush ke? Kalau kita cakap gitu, suruh zikir, kita dah zikir pun banyak, kita zikir dah sebelum bulan ni. Dah sudahlah, ni abang lah turun dengan saya pergi. Contoh, kita akan jadi gitu. Arti kata bahawa cara baginda Rasulullah SAW adalah az-zikru. Penting faham tentang zikir ni. Tapi kita duk ingat zikir kan? Zikir pada kita, kebanyakan orang, zikir tu hanyalah untuk pahala, syurga, lari dari neraka. Itulah faedah zikir. Zikir membantu kita. Zikir mana? Kena pergi turun pula buat. Zikir meluaskan rezeki kita. Tak nampak. Zikir menambah ilmu kita. Lagi tak nampak. Nak nampak tambah ilmu, kalau masuk kelas lah. Duduk dalam kelas ustaz-ustaz. Dua je. Kalau tak dapat ilmu, kena bebel. Memang tu favourite saya tu, bebel kau orang. Tak faham? Dua tu ya, duduk kelas dia. Mana kita ada faham tentang zikir begitu? Sampai-sampainya waktu subuh kan anaknya balik ke rumah, bukan balik sendirian, dengan disebutkan bahawa 4,000 ekor kambing ada di belakangnya. Bukan 400 ya, 4,000. Balik rumah tu, ketuk pintu, dia nak sembahyang subuh kan, mak ayah dia tu, siapa dia ketuk pintu subuh-subuh? Tengok penuh kambing kat belakang. Apalah, masuk lah tu. Mana kau dah semayang? Belum lagi, ambil wuduk semayang. Semayang subuh, 3 beranak. Beranjak ni. Beranjak, apa kita panggil speechless. Tiba-tiba anak hadir kan? Kau selamat? Kau ambil mana tu kambing rompak? Tanya. Dia kata, bukan pak. Bukan macam tu pak. Siapa nama tu? Itu tu.
Macam tu Pak. Ha. Bukan macam tu Pak, belalang tak rompak. Ni kambing ada 2 rompak tadi kan gitu kan. Dia kata Pak, malam tadi diorang semua perompak itu tiba-tiba ngantuk Pak. Jadi dah ngantuk, saya dapat melepaskan tali saya ni, tali yang mengikat. Saya pun pelan-pelan nak keluar daripada tempat tu. Saya tengok kambing harta perompak tu bergerak dengan saya. Saya kata syuh. Senyap. Nanti kan diorang sedar kan. Diorang tak sedar Pak. Saya jalan aja, semua kambing tu ikut saya. Apa dia kata, mari pergi masjid, jumpa Rasulullah SAW. Kira macam mana ni? Jumpa Rasulullah SAW kata, dah balik dah. Alhamdulillah. Ada kambing. Cerita pasal kambing. Rasulullah SAW kata, kambing tu halal untuk kau. Dan kalau kau berhajat untuk kasih hadiah pada saya terima. Artinya halal habis. Kalau tidak, Nabi Muhammad tak cakap macam itu. Artinya halal habislah, sehingga dia sanggup boleh terima tu kan. Dia kata malam tadi, sebelum subuh ni, Sayyidina Jibril datang dan mewahyukan kepada saya akan suatu ayat yang berbunyi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa akan dijadikan untuknya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan dikurniakan kepadanya rezeki yang dari arah yang tidak disangka-sangka. Engkau terlepaskan, ada jalan keluar kan? Dikurniakan rezeki yang tidak disangka-sangka kan? Ni rupa-rupanya ayat 1000 dinar tu turun daripada kisah 3 beranak ni. Hasil dari zikir. Patutnya pergi turun zikir. Kita pun jawab, bolehlah, itu kan cerita orang zaman dulu, itu kan cerita sahabat Rasulullah SAW, itu kan arahan zikirnya direct kepada Rasulullah SAW. Sekarang ada lagi ke? Ya ada lah. Cerita siapa? Tak payah cerita orang lain. Cerita Syekh Lautan Jahid. Ada orang tu, kan dia cerita, nanti saya kasihkan video. Dia kata, Tuan, saya ni ada masalah. Masalah apa? Saya turun dari ofis saya nak balik, motor saya hilang. Hilang motor kena ambil gitu kan, biasa kan, pernah kena ambil motor ni, antara orang kena ambil motor tu Mr. Hasnul. Pernah berlaku kan? Macam mana perasaan? Motor digunakan sebagai kenderaan untuk ulang alik pergi kerja, hilang. Jadi macam mana? Dr. Jahid cakap gini, zikir la ilaha illallah jangan putus 3 hari. Kalau kita cakap ngarut orang tua, kasihlah cadangan, report polis ke, ataupun macam mana ke caranya kan, gitu kan. Dia suruh zikir. Syekh Jahid kata 3 hari. Kemudian dia cakap, dia kata kalau isteri saya join sekali zikir la ilaha illallah tu boleh ke? Dr. Jahid kata, ya ahlan wa sahlan, silakan, lagi bagus. Tapi saya kerja, macam mana saya nak zikir la ilaha illallah 3 hari? Dalam video tu Dr. Jahid cakap, awak kan off Sabtu Ahad, dah dapat 2 hari. Hari Isnin awak ambil cuti. Ambil lah cuti, apply cuti. Dia pun buat betul tuan-tuan, dia zikir. Dia hanya berhenti zikir la ilaha illallah ni ketika dia tidur je. Dan semayang lah, lain, dan toilet lah. Lain daripada tu dia zikir la ilaha illallah. Tinggalkan semua zikir lain. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Zikir. Apa boleh zikir? Hari Selasa pergi kerja, tak ada motor lah, naik lah bas apa semua. Turun ofis petang, motor dia ada sekali dengan kunci. Cuma nombor plate motor dah berubah. Betul-betul orang ambil dan bahkan tukar dah nombor plate.
Macam mana tu boleh hantar balik tu? La ilaha illallah. Tu satu cerita. Ada lagi cerita yang lain. Tuan guru kita banyak pengalaman. Maknanya suruh zikir tu bukan kosong-kosong, memang ada pengalaman. Makcik hilang seberkas, seberkas, bukan seutas, seberkas jewelry dia, emas. Tahulah siapa ambil kat rumah. Dia tak tahu hilang, nak cek tengok hilang. Emas. Orang tua. Sama juga. Orang guru cakap, zikir la ilaha illallah. Berapa banyak? Sebanyak-banyak. Terus saja zikir. Sampai bila? Sampai awak dapat balik lah awak punya emas tu. Zikir terus. Cakap betul lah kalau kita putus-putus lah kalau kita. Tapi orang tua ni betul zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak betul. Beberapa hari kemudian, pagi, nak keluar rumah tu, ada depan rumah dia tu. Gitu-gitu juga. Macam mana tu? Ya, betul ni. La ilaha illallah. Afdalu zikri. Afdalu ma qultu wan nabiyyu min qabli. La ilaha illallah. Aman. Perbanyakkan la ilaha illallah ya para jemaah sekalian. Ada banyak lagi benda tu daripada la ilaha illallah tu yang menyembuhkan, yang membaikkan tubuh badan kita dan sebagainya. Tu ada. Nanti saya kasih videonya lah. Jadi kena duduk di tahap ubudiyah, iaitu betul-betul merasakan diri kita ini rendah diri dengan Allah Ta'ala, betul-betul berhajat kepada Allah Ta'ala, betul-betul sembah Allah Ta'ala. Ketika itu kita menyatakan wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau lah aku memohon pertolongan, ya Allah, tak ada yang lain. Mesti kena yakinlah jiwa tu hanya duduk dengan Allah Ta'ala. Di saat itu Allah Ta'ala membalas, katanya hamba itu yang membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadza baini wa baina abdi, inilah dia antara diriku dan hambaku. Kalau kita tengok pada muka surat 101 pada footnote, ada tu disebutkan about 3/4 daripada footnote tu. Ketika hambaku membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah Ta'ala firman, ini antara diriku dan hambaku, dan untuk hambaku sesuai apa yang dia minta. Gitu. Jadi Allah Ta'ala akan mengotakan apa sahaja yang diminta. Oleh sebab itu ada amalan diberikan oleh para guru masyayikh ni, yang telah pun kita ijazahkan sebelum ini, iaitu apabila kita boleh dibuat amalannya, bila kita baca Al-Fatihah tu di luar solat lah, bila sampai kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tu diulang-ulang, wa iyyaka nasta'in sebanyak 6 ataupun bahkan 7 kali. Kalau baca 6 plus the original tu 7. Kalau nak baca 7, ya 7 dekat situ, tak ada masalah. Jadi caranya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 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 wa iyyaka nasta'in. 6. Atau nak sekalian wa iyyaka nasta'in, diam sejenak, nyatakan apa harapan kita dalam hati. Maksudnya tu, ungkapkan apa hajat kita. Boleh buat amalan tu. Ambil lah tu. Sebab ada dalilnya. Kerana di situ Allah Ta'ala akan bicara pada kita dalam solat, di luar solat. Inilah dia titik antara perjanjian antara aku dan hambaku. Apa yang dia nak akan kukotakan. Hadza baini wa baina abdi. Inilah sempadan, titik di antara diriku, yakni Allah, dan hambaku. Apa yang dia nak maka akan ku berikan. Maka katanya Habib apa ni? Katanya Habib Ali Jufri di sini, dia kata, duhai siapakah aku ini, siapa juga engkau,
sedemikian mulianyakah dirimu, seperti inikah sambutan kekasihmu, seperti inikah kebahagiaan yang kau perolehi dikala engkau berjumpa dengan kekasihmu, sampai-sampainya begitu. Allah Ta'ala kata, apa yang kau nak akan ku berikan. Siapa kita sehingga raja kepada segala raja cakap macam gitu, nak layan kita punya kehendak? Banyak besar, banyak hebat awak, banyak cantik muka, gitu. Tapi tidak, Allah Ta'ala yang firman sendiri. Allah Ta'ala tak ada kisah pun. Datanglah dengan harapan itu, datanglah dengan pengenalan itu, datanglah dengan maklumat tu. Maka hidupkanlah di jiwa kita ni. Saya bicara, Allah Ta'ala, saya baca Fatihah, Allah Ta'ala reply. Lah, siapa saya? Sampai-sampai di reply. Maka ada bicara. Lepas tu saya kata, hanya tinggal saja anda tak dengar. Hanya tinggal saja anda tak dengar. Ada hadis para jemaah sekarang, ada hadis. Hadis Rasulullah SAW kata, kalaulah bukan kerana syaitan yang berdiri di sekeliling kalbu anak Adam, maka nescaya anak Adam itu bahkan akan dapat melihat dan mendengar di alam malakut. Artinya hijab. Kalau kita dibukakan hijab, hijab apa? Hijab yang 5 itulah. Hijab ni ada 5 jenis. Kata tuan guru. Ya. Hijab syaitan pertama. Yang kedua, hijab nafsu. Yang ketiga, hijab kelalaian, ghaflah. Yang keempatnya adalah hijab maksiat. Dan yang kelimanya adalah hijab al-kaun. K-A-U-N-N-N-M. Kaun. Iaitu makhluk yang ada di sekeliling kita. Terhijab kita dengan mereka. Sekali lagi, hijab syaitan, hijab nafsu, hijab lalai, hijab maksiat, dan juga hijab makhluk. Hijab al-kaun. Alam yang zahir. Kalau, dan bukan 5 lah, 5 jenis. Pada satu-satu tu banyak lah. Syaitan berapa jenis? Syaitan ada. Syaitan ni marid, jabbarin anid, macam-macam tu baca tu doa tu. Syaitan saja ada macam jenis syaitan. Nafsu saja ada macam-macam jenis nafsu. Paling tidak 7. Lalai macam-macam lalai. Artinya seorang itu akan boleh dengar. Dengar macam mana? Dengar dalam hati dia. Tak dengar tu sebab tertutup lah. Manusia bicara saja boleh dengar. Takkan yang asli kepada yang berbicara tak boleh dengar? The real voice. Tapi bukan voice lah. Tapi maknanya, maksud saya di sini bukan voice ni ya. Maksudnya adalah pertuturan, kalam yang paling utama. Itu boleh ya. Hanya saja tak dibuka, kita bukan tak dibuka, kita tu terhijab. Itu saja. Jadi ada ijazah di situnya, wa iyyaka nasta'in. Jadi saya sebutkan pada minggu lepas, apakah yang kita perlukan, maka Allah Ta'ala pun ajar terus kepada kita. Engkau kalau nak lepaskan benda kau, macam-macam yang kau nak, sekali yang kau minta itu semua tak berkaitan dengan kau. Semuanya telah kujamin benda-benda tu. Habis kau masih lagi minta. Jadi rugilah kalau gitu peluang meminta ini. Maka diajarkan kepada kita sebagaimana Allah ajarkan kepada kita bagaimana nak puji dia. Di Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim tu, maliki yaumiddin tu kan ajaran Allah Taala kan. Jadi apa yang nak minta? Maka dia ungkapkan pada ayat yang berikutnya, ihdinas siratal mustaqim.
Ni ayat muka surat 106 tu ada cerita lagi tu. Ya Allah, kedudukanku kau angkat sedemikian rupa, padahal aku ini hamba yang bergelumang dengan dosa, lemah tak berjaya, ahli maksiat, banyak lalai, selalu lalai kepadamu. Namun saat ku katakan kepadamu dengan hanya berkata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sebagaimana yang telah kau firmankan, lalu engkau berkenan menjawab, ini antara diriku dan hambaku. Allah mengangkatmu hingga pada relation antara diriku dan hambaku. Dah jadi macam tahap-tahap Nabi dah rasanya. Terbang gitu. Sampai-sampai dilayan langsung oleh Allah Ta'ala. Ini bukan main. Apa umat Nabi Muhammad SAW ni. Lalu ditambahkan wali abdi ma sa'al, dan untuk hambaku apa yang dipintanya. Lepas tu kita ucap muka surat sebelah tu, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Itulah, dan seterusnya. Orang yang ada dalam majlis saya dekat rumah Abang Hasnul sudah saya nyatakan bahawa asal cerita Allah Ta'ala bukakan untuk saya kepahaman tentang solat beberapa tahun dulu. Saya rasa lebih lah daripada 10 tahun. Kemudian dibukakan kepahaman tentang Fatihah ni. Maka semenjak itu bila saya baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, saya tak baca kosong. Saya letakkan doa-doa saya. Antara doa sayanya tu adalah saya tahu thariqah ni adalah benda bagus. Cumanya thariqah mana satu? Itu yang menjadi persoalan di hati saya lama sudah. Ya Allah, pilih kepada saya thariqah mana? Ihdinas sirata al-mustaqim. Jalan yang paling optimum, paling lurus, paling bagus. Mustaqim tu artinya gitu semua. Bukan hanya setakat lurus. Kalau lurus masuk dalam parit, tak jadi. Lurus, tak tengok gaung kat depan. Bukan gitu maksud lurus. Lurus ini bermaksud yang lurus, paling mudah, paling bagus, paling optimum. Apalah je lah makna dengan sebegitu untuk saya. Untuk agama saya. Untuk saya sampai kepada makrifat kepada engkau, ya Allah. Bagaimana? Kalau nak berjalan di mana? Nak makan apa? Biar yang paling bagus. Taklah kasih. Begitu. Maka dapatlah rezeki apa yang dapat rezeki. Sampai sekarang. Jadi, arti kata bahawa di sini, jangan kita baca kosong-kosong saja ya para jamaah. Jangan baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi ada tu, dengan kepahaman makna ini dan perbicaraan dengan Allah Ta'ala itu, maka jangan putus dari munajat dengan Allah Ta'ala. Bicara. Paling tidak, kalau di situ keadaannya, maka orang itu khusyuk dalam sembahyang. Dia tahu dia tidak solat sendirian. Dia tahu bahawa dia sedang diperhatikan. Diperhatikan tu benda sikit. Maksud di sini adalah bahkan bicara. Bicara langsung. Dilayan bicara tu. Bukan setakat layan bicara. Wali abdi ma sa'al. Dan untuk hambaku, apa yang dia nak. Bahkan gitu. Layan Allah Ta'ala kepada kita. Siapa kita? Masya Allah. Dan ini berlaku dalam setiap dari rakaat solat. Bukan setiap solat. Setiap rakaat solat. Dan baca Fatihah. Itu kalau cerita dalam rakaat solat. Pada setiap kali anda baca Fatihah. Sebab itu Tuan Guru Syekh Dr. Jahid kata, satu hari jangan kurang daripada 40. Baca Fatihah. Antara amalan 40, 41 baca Fatihah. Kalau nak lebih lagi 100 Fatihah. Bagus. Bukan baca-baca. Kalau baca tu bagus jugalah.
baca tentulah bagus. Tapi apatah lagi kalau baca dengan memaknai, merasakan, bicara dengan Allah Ta'ala, tiba di wa iyyaka nasta'in, sikit dalam hati ada rasa ihdinas siratal mustaqim, zub, sekilas bayangkan apa perasaan kita. Banyak kan yang kita nak kan. Antaranya dulu saya perasaankan saya wa iyyaka nasta'in tu kan, hanya kepada engkau aku meminta kan. Saya minta apa tu? Minta khusyuk. Ya Allah, aku kan tengah semayang dengan engkau kan, minta khusyuk lah ya Allah, wa iyyaka nasta'in. Seketika tu, kalau kita rasa, saya sudah sebut sebelum ini, kalau saya rasa macam ada swarm of bees, tentang fikiran kita yang wa ihdina siratal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kau minta pertolongan ya Allah, kasih khusyuk, nak khusyuk dia senyap. Itu yang saya rasa, senyap kosong. Senang sikit aku nak semayang. Saya cakap macam gitu, ini senang nak semayang. Ya Allah, syaitan ni banyak sekeliling ni, ada atas kepala, ada di telinga, ada di mata. Tolong ya Allah, nyahkan mereka semua. Kacau lah saya tengah nak duduk dengan Allah Ta'ala ni, habis senyap. Tak boleh gitu. Minta lah yang tu dulu. Minta kereta Ferrari lah, kereta Rolls Royce lah, banyak minta. Lepas tu sibuk, Ustaz macam mana kita tak khusyuk Ustaz? Kau tak minta dengan Tuhan, minta. Kan? Minta lah yang tu dulu. Kan nak yang tu, khusyuk tu. Minta gitu. Usahlah Ustaz kita nak zikir Allah ni asyik. Minta kepada Allah Ta'ala supaya jangan putus dari zikir tu dalam hati tu. Minta lah mudah-mudah macam gini. Lan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu semua tu sekali lagi tengok pada muka surat 101 pada hadis tu, hadis kursi tu paling cantik. Bawah sekali tu, ketika hamba-Ku membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, Allah Ta'ala berfirman, inilah dia milik hamba-Ku dan untuk hamba-Ku sesuai yang dia minta. Sekali lagi dia cakap macam itu. Maka kita kata amin. Allah Ta'ala kasih kan? Amin. Masuk semua munajat kita di dalam Fatihah. Ketika Allah Ta'ala kata segala apa yang dia minta kau tunaikan. Amin. Amin ke mana? Bukan amin yang zahir tu. Betul lah tu yang zahir kata baca tu. Apa? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya betul tu zahir tu. Tapi kan ada munajat dalam hati kita. Amin. Amin dua-dua. Gagah baru power Fatihah kita. Bacalah 108 tu tentang apa perasaan nak siratul mustaqim kah, atas sirat kah, apa bebas daripada apa soal jawab dengan Allah Ta'ala kah, apa semua tu. Itu 108. Wallahu a'lamu bisawab. Sudah masuk maghrib. Kita sampai di 108 ni, insya-Allah kita cerita pada akan datang. Hijab maksiat tu kan, Kak Rosiah. Soalan satu. Hijab maksiat tu kan, maksudnya gini, apa-apa saja pelanggaran kita pada arahan Allah Ta'ala akan disebutkan maksiyah. Maksiat lah tu. Apa-apa saja yang kita langgar daripada kehendak Allah Ta'ala, arahan Allah Ta'ala tu, larangan Allah Ta'ala, atas setiap pelanggaran itu maka ada hijab. ada hijab. Tak tahu apa hijab tu. Ada dinding.
dinding. Kalau itu adalah dinding plywood, tipis. Kalau dinding tu adalah pintu besi bank, tebal. Tengoklah jenis maksiatnya apa. Kalau maksiatnya adalah dosa besar, bangka. Dia punya dinding tu bangka. Bangka kenal kan? bunker tu. Tu. Bom pun tak pecah. Sebab tu yang tu nak kena sungguhlah taubat kepada Allah Ta'ala betul-betul. Orang panggil nasuha ataupun inabah. Tu. Apa sahaja ya. Sekecil dosa kecil. Dosa kecil tu tak besar ya Kak Rosiah ya. Dosa kecil di hari akhirat, di mahsyar, na'udzubillah min zalik, ia adalah sebesar gunung Uhud. Penzahiran tu keluar macam gitu, tu dosa kecil. Dosa kecil ni apa? Mata lah. Mata tu tengok, buka nak tengok TV Suria, berita jam 8, tengok buat pembaca beritanya tak pakai tudung, dosa lah. Mata kita tak pasal. Tapi dosa gitu bolehlah terampun. Tak apalah yang terampun tu, tapi ada dosa lah nak cakapnya. Terbina hijab, ambil wudu, basuh muka, okey, jatuhlah dosa mata tu. Ya betul lah. Tapi maknanya dosa. Ada parut dosa pada jiwamu. Tu yang menyebabkan tertutuplah kita dengan Allah Ta'ala. Sebab itu orang dalam tariqah tu dia ada kaifiat 6. Jadi dalam kaifiat 6 tu, kalau dia betul-betul, dia boleh bebas daripada dosa tu. Sebab dia taubat terpimpin kan, 25 istighfar tu, betul-betul kalau dia rasakan tu, maka angkat. Wallahu a'lam bishawab. Apa yang baik pada Allah Ta'ala, apa yang kurang itu daripada diri saya sendiri. Yang lebih lanjut dan detail nanti tanya dalam kelasnya. Kelas tariqah dan at-tasawuf. Ini nak cerita pasal semayang je lah. Terima kasih banyaknya. Apapun, saya ucap terima kasih pada semua yang hadir. Apatah lagi yang bertanya tu bagus sekali. Tidak pernah tutup ya kaunter pertanyaan dengan saya. Tinggal lagi saya nak jawab tu bila tu, nanti ada waktu saya pastilah jawab. Mahu di apa, dalam kelas definitely. Mahu berjumpa bila-bila boleh tanya. Kalau tidak pun tanya dalam WhatsApp, mestilah saya jawab. Tinggal lagi cepat lambat. Kalau lambat jawab tu artinya Ustaz sedang berada di alam malakut, tengah tidur. Kadang orang WhatsApp saya pukul 1 ke pukul 12 ke 12 tengah hari. Hamba Ustaz jawab. Akanlah tengah hari dia sibuk gimana? Ya, itu waktu saya tengah berzikir. Allah. Jadi saya tak tahu. Ada banyak soalan-soalan daripada tuan rumah ni yang saya tak jawab. Maknanya saya tak tahu lah tu. Beliau jawab. Allah a'lam bishawab. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu shalihat wa wasabil haqq wa wasabil sabr. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersolat. Ingat solat, bikin amalan tu semua dan memaknai Fatihah kita pada kali ini. Ya gagah betul. Minta Allah Ta'ala. Baik, boleh. This explanation, you already